Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bersama lagi dengan Cikgu Salma dalam kelas PJPK. Stay tune. Tajuk kita pada kali ini adalah pergerakan tingkatan 1. Fokusnya adalah tarian joget dan sumazau. Skop perbincangan kita ialah yang pertama, corak pergerakan, dan yang kedua, konsep pergerakan berirama. Jom kita saksikan slide seterusnya. Pergerakan berirama membolehkan murid pertama dapat berkomunikasi, yang kedua dapat menyatakan perasaan melalui pergerakan secara simbolik mengikut tempo lagu, yang ketiga meningkatkan sifat seni, dan yang keempat meningkatkan personaliti murid. Melalui pergerakan berirama, murid akan dapat melakukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, dan langkah lurus. Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan lokomotor? Pergerakan lokomotor adalah pergerakan yang menyebabkan perubahan kedudukan tubuh badan, seperti berlari, melantun, melompat. Bukan lokomotor pula ialah pergerakan yang tidak menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan tubuh badan, seperti memusing, mengilas, menghayun. Dan manakala langkah lurus pula adalah tarian yang biasa dilakukan dengan berbaris dan mengikut langkah lurus yang telah dikoreografi. Contohnya chest box, kickball, change. Paparan ini menunjukkan beberapa contoh pergerakan berirama, seperti melompat, berlari, menghayun, memusing, mengilas, langkah grapevine, langkah joget, kickball, change. Seterusnya kita tengok apakah dia konsep pergerakan berirama. Yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan berirama ialah melibatkan kesedaran tubuh badan, kesedaran ruang, kualiti pergerakan dan hubungan. Ini bermaksud orang yang melakukan pergerakan berirama, dia tahu keadaan tubuhnya dan juga keadaan ruang yang ada di sekitarnya. Kita tengok pula apakah dia asas tarian joget. Tarian joget merupakan tarian Melayu tradisional. Biasanya dipersembahkan secara berpasangan oleh penari lelaki dan perempuan. Tarian joget juga dikenali sebagai ronggeng. Dan kebiasaannya aksi di dalam tarian joget itu adalah usik-mengusik di antara satu sama lain. Mari kita lihat apakah dia corak pergerakan tarian joget. Tarian joget mempunyai 4 corak pergerakan, iaitu pertama setempat, yang kedua maju dan undur, yang ketiga terancang setempat, dan yang keempat ragam kunang-kunang mabuk. Di situ ada paparan gambar beberapa pergerakan tarian joget. Mari kita saksikan bersama video tarian joget. Jadi murid-murid yang melihat boleh melakukan tarian ini bersama-sama. Tarian setempat, pergerakan setempat. Maju dan undur. 4 di depan, 4 di belakang. Terancang setempat. Ragam kunang-kunang mabuk. Ini langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan juga kedudukan tangan di antara penari lelaki dengan penari perempuan. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. Kalau lelaki dia buka sedikit ketiaknya, manakala perempuan dia rapatkan bahagian ketiak.
terancang setempat. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam kunang-kunang mabuk. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, boleh ikut pergerakan. Di tempat. Maju. 3, 4, mundur. 6, 7, 8. Awan bergulung Terancang di setempat. hari senja, nampak terbalang biru Ragam warnanya. kunang-kunang mabuk. Tuan di gunung payah, hamba di payah, dalam jambangan teguh ingin bersama. Okey, seterusnya kita tengok slide asas tarian Sumazau. Tarian Sumazau merupakan tarian bagi suku kaum Kadazan Dusun yang sangat popular di Sabah. Biasanya tarian ini dipersembahkan ketika pesta menuai yang disambut pada bulan Mei. Corak pergerakan tarian Sumazau. Tarian Sumazau mempunyai 4 pergerakan juga, iaitu yang pertama, enjut setempat, maju dan undur. Yang ketiga, gerak ke kiri. Yang keempat, gerak ke kanan. Dan di bahagian kanan slide ini beberapa contoh gambar pergerakan tarian Sumazau. Okey, mari kita perhatikan video tarian Sumazau. Murid-murid boleh juga melakukan tarian ini. Perhatikan tapak kaki penari ya. Dia tarian Sumazau dia melonjutkan badan. Lonjut tempat. Di bahagian kaki tu. Gunakan di bahagian hujung kaki sebelah kaki. Bahagian hadapan. Masuk kaki kanan yang sedikit. Okey, saja untuk tajuk tarian joget dan juga Sumazau. Sekarang kita tengok latihan pengukuhan. Yang pertama, nyatakan 2 pergerakan lokomotor yang ada di dalam tarian joget. Yang kedua, nyatakan 2 pergerakan bukan lokomotor di dalam tarian Sumazau. Yang ketiga, pada pandangan anda, apakah personaliti murid yang dapat dibentuk menerusi tarian joget dan Sumazau? Okey, sila jawab latihan pengukuhan. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.